Bang, cerita sikit kereta dekat sebelah abang ni. Kereta apa ni bang? Adalah kancil lah. Sebiji kancil saja. Mostly kancil ni memang fully custom. Body part asal adalah L5. Okey, ini body part Hello Kitty. Tengah ni L5 Classic. Bahagian cover spotlight ni sebenarnya daripada Move. Tapi spotlight saya dah tukar lah. So dari segi bawah pula lip Gino. Banyak betul kacuk tu. Memang kacuk. Memang betul-betul ekstrim lah. Warna ni warna apa ni bang? Okey, warna ni adalah warna mocha latte. Mocha latte. Warna kopi lah. Okey. So nama pun mocha dan latte. Macam ini pun saya, yang ini custom kalau ikut bonet asal ni bonet L502. Okey. Kalau bonet Kitty dia pendek. Okey. Bumper Kitty panjang, bonet ni pendek. Okey. So saya terpaksa custom barang ni. Tapi saya buat custom fiber lah. Lampu L5. Okey. Tapi dalam saya convert projector dan tak lari dengan daylight lah. Tapi daylight ni sebab tak ada signal. So daylight ni berfungsi sebagai signal juga. Okey, rim saya pakai 16 inci. Dan tayar untuk 16 inci lah. So special tayar. So dari segi brake saya dah upgrade besar sikit. Saya ingat perdana punya brake. Okey, suspension pakai adjustable PRX. Okey, side skirt tepi ni tak silap saya Move. Ni Move. Cuma yang ini plate saya custom. Dia okey, kalau ikut bahagian belakang ni sebenarnya memang set atas bonet adalah bonet L5 lah. Okay. L512. So L512 yang ni. Cuma orang lama je tahu ini adalah Suzuki Altowork punya spoiler lah. So ini pun Altowork. Okey. Tapi center Altowork ni dah dimodified untuk masuk kan. Sebab benda ni saya dah beli lama. Tapi masa saya buat body kit ni saya cuba masukkan juga center spoiler ni. Bumper Hello Kitty. Okey. Cuma yang ini saya dah custom. Bawah Gino. So yang ini one set Gino. Yang Kitty start dari sini je. Lampu memang lampu L512. Okey. Tambah garnish dah. Garnish chrome dengan dia punya ni bumper step. Exhaust SKS. Okey, bahagian dalam saya sebenarnya still mengekalkan L5 interior. Original color L5 yang mana tak ada lah. Okey. So ada macam door trim, saya buat balut wrap balik. Macam ada certain audio sikit untuk kebanyakan main celup. Celup dan pin lah. Ini kalau tengok daripada segi intercooler pun dah tahu dah memang enjin dia lain macam ni. Cerita sikit enjin ni. Enjin apa abang pakai sekarang ni? Okey, enjin yang saya pakai ni enjin RV lah. Cuma kereta ni saya tak bawa jalan jauh lah. Untuk dekat-dekat pergi kedai, running macam tu je lah. Pusing-pusing dekat-dekat je. So dah berapa tahun abang pakai enjin ni dekat kancil? Dah masuk lama lah. Cuma betul-betul running 3 tahun lah. Tapi daripada segi performance dia macam mana bang? Performance jangan cakap lah. Memang mantul. Okey bang, so apa lagi abang punya next project untuk kereta ni? So far kalau ikut tak ada lah. Tak ada dah. Melainkan kalau kata kita boring, tukar cat je lah. Itu sajalah. Yang lain so tak ada. sekarang ni orang kata nak maintain je lah. Maintain saja. Okey bang, terima kasih banyak. Last sekali saya nak abang belanja bunyi sikit boleh bang? Okey, boleh. Alright, okey. Terima kasih banyak bang. Okey, sama. Alright.